Alright, selamat pagi. Selamat kembali ke channel Honda guys. Selamat beristirahat. Last week saya ada dekat NJ Resources dekat Padang Indah. Tapi kali ni saya balik-balik ke Prominent Motors dekat Sentul ni. Okay, sebab hari ni OP cakap dia ada 3 biji kenderaan daripada Honda yang dia nak buat comparison. Nak tengok kenderaan apa? Jom kita tengok. Tapi sebelum kita mulakan video kita hari ni, jangan lupa like, share, subscribe Tengok je tapi tak nak like, share, subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, hari ni ada 4 biji. Yang ni motor yang dah lama saya nak buat. Yang ni Forza XADV, OP NC750 dengan Africa Twin. So OP, 3 biji ni yang kau kata nak buat comparison hari ni lah. Hari ni kita nak buat perbezaan yang berbeza tetapi serupa. So maksudnya dia resepi yang sama tapi rasa lain-lain. Yang Africa Twin ni kita akan buat juga tapi maybe untuk next week. Di hari ni kita fokus dekat 3 biji ni. Forza XADV NC750. So ni motor pertama Forza 750, motor yang kalau kat Malaysia ni famous dengan 250 lah. Ramai orang tak tahu Forza ni sebenarnya dia guna enjin sama dengan XADV. Betul. Dia sebenarnya 3 model yang kita tengok sini nak buat comparison ni, dia menggunakan enjin yang sama. Okay, apa yang beza dia? Biasa dekat gearing lah, mapping dia berbeza. Takkan nak kena kita tahu kan, Google sendiri. Macam aku tengok spec sheet tadi, satu beza dia XADV dengan Forza ni size dia lain sikit tapi wheelbase sama. Tapi yang beza dia Forza ni dia macam gemuk sikit. Dia lebar sikit. Macam jet ski sikit. Macam jet ski. Dia macam kalau nak comparekan Forza ni, kawan dia adalah T-Max. Ni adalah dia punya saingan kat highway lah. XADV ni dia berbeza sebab dia hybrid. XADV ni dia punya lawan dia SYM lah. Bukan tak. Aku pun tak tahu sebab dia memang dalam kategori dia seorang je kan. Forza ni untuk siapa sebenarnya compare dengan XADV? Okay, kalau untuk Forza dia sebenarnya dia untuk abah-abah yang minat maxi scooter tapi nak masih lagi feel scooter tu. Sebab sekarang maxi scooter dah banyak jadi macam adventure macam XADV. Betul. So yang ni sebenarnya dia keluarkan untuk highway use, town use pun boleh. Apa beza dia kalau kita tengok kat sini? Of course lah, lampu belakang dia berbeza kan, dia tajam sikit. Dia nampak sporty sikit lah. Dia sporty sikit. Dia sama cuma dia punya cushioning dia lain sikit. Macam exhaust aku nampak design lebih kurang sama, cuma angle dia yang tu mencongek sikit. Yang ni dia lebih sopan lah. Macam orang yang owner XADV dia akan komplain muffler ni dia kat atas, orang kat belakang rasa panas. Saya pun tak tahulah, bini saya tak pernah komplain dengan XADV ni, dia tak rasa panas. Tetapi ada juga kisah di mana kat sini cair. Ada yang cair. Ada yang cair. Ini kita cerita bukan keburukan tapi masalah yang dialami oleh owner-owner lah. Design flaw dia. Design flaw dia. So untuk Forza, exhaust dia macam motor biasa kan, dia keluar je terus. Lagi satu dia ikut shape body lah. Yang ni dia nampak tak mencongek, tak apa. Opi, sebelum tu ini V1 kan? Yang ni V1. Yang V2 lampu dia dah macam facelift sikit lah. Lampu dia dah lain sikit. Modern lah, sepet sikit. Lampu dia sepet. Dia sepet. Lepas tu windshield dia tak silap saya rendah lagi. Bukan rendah. Dia auto. boleh turun naik. Auto lah. Itu ikut saya nampak lah. Yang tu tak berapa pasti lagi. Yang tu dia nampak lagi jahat sikit daripada ni lah. Sebab yang ni lampu dia kat sini je. Yang tu lampu dia panjang lagi kan. Panjang. Dia lebar dia mungkin sama. Tapi cuma mungkin dia bawa ke depan sikit lebar dia. Itu secara kasar lah sebab kita tengok dalam gambar je. Betul. Tapi kalau kita tengok dari segi depan, kita boleh nampak dia lagi lebar daripada XADV. Betul. Sesuai untuk penggunaan highway. Dan kaki pun bila nak pijak kaki tu pun berbeza. So saya tunjuk macam mana bila kita duduk atas Forza. Okeylah, bila XADV kaki kita akan sampai sini saja. Bila Forza kita boleh naik sampai ke sini. Dia memang betul-betul relax kan. Dia relax, jet ski orang panggil kan. Kaki kau pendek ke kan? Aku pendek. Jangan cakap lebih-lebih. Masa aku duduk tadi, macam aku lagi sedikit panjang daripada kau kan, macam kaki aku bila kat situ aku rasa selesa. Dia tak macam XADV. Sebab XADV aku rasa macam aku tak boleh nak berunjuk kaki. Kaki berlipat betul. Jadi XADV position dia lebih kurang macam ni lah. Okay, so kita nak tengok yang kau duduk dekat XADV pula macam mana? Tak, ada lagi cerita pasal ni. Apa dia? Kalau kita tengok XADV handle dia panjang ni. Dia macam motor naked yang besar-besar biasa kan, panjang kan. Tapi ni
ni dia lebih cenderung ke dalam sedikit. Nampak dia macam ke dalam sikit, macam kepak sikit. Dan dia lebih short, senang untuk manuver, untuk mencelah. Cuma yang ni lah aku tak percaya. Dia yang part situ memang senang nak mencelah. Part sini aku rasa macam susah juga sebab dia benda ni kita jangan risau. terlebih kan. Ada cara dia. Dia boleh lipat. Kita boleh lipat. Betul? Kita buka side mirror ni, kita tutup side mirror ni. Okey. Sini ada lubang. Oh, pasang tukar kat atas ni lah. Tukar je side mirror kat sini. Side mirror yang biasa orang pakai tepi tu kan. Yang tu. Tapi aku tengok daripada mata kasar, dia punya parts-parts kat sini sebenarnya sama je kan. Betul. Dia yang ni pun dia boleh ni panel ni sama, ni sama. Dia basically dia memang motor yang sama, cuma dia yalah dia punya casing kat luar lain dengan dia punya tuning engine lain sikit lah kan. Tapi motor ni dah dijual. Kau kata ada 2 unit, yang mana yang kau nak jual? Yang boleh tengok ni salah satunya. Yang ni untuk dijual. So yang ni rupa standard dia. Yang asal dia macam ni. Ini dah jahat sikit. Windshield puik kecil. Ini pakai puik And then Achapovic ni slip on je lah. Dan ini dia ada sedikit aksesori lah. Kalau diorang berminat nak dapat motor ni, berapa harga ni? Yang ni harga dia kita buka 93. So kalau nak datang dulu lah. Benda insyaAllah boleh bincang. Tak contact OP, contact aku. Dan sini juga buat pre-order. Yang macam mana korang tengok dalam channel ni kan, ada CR-V, ada macam-macam kereta Honda yang buka-buka ni, korang nak beritahu je. Okay, so Pi, kita nak tengok dia punya compartment. Cara nak buka dia senang je. Sama je macam XCDV. Button dia dekat tengah ni. Sampai dia tekan, dia ada bunyi klik. So bawah dia aku rasa exactly the same as XCDV. sama besar. Memang sama besar. Satu helmet full face je lah boleh masuk. Sebenarnya helmet full face tak muat. Tak muat. Tengok helmet apalah. Aku pun tak berani nak cakap sebab apa. Sebab helmet ni shell dia size berbeza-beza. Lepas tu bateri dalam ni. So kita tengok XCDV pula. Kita buat comparison. Exactly the same. Memang sama lah. Memang sama. Sini ada USB juga. Betul, USB Type-C. So dengan ni lah, ni bateri dalam ni, semua dia sama je. Dua motor ni samalah. Dia ada DCT, maksudnya kau boleh manual dengan auto. Cuma macam yang kita cakap awal-awal tadi lah, antara dua motor ni kegunaan dia berbeza lah. Yang ni kalau korang minat ranggi-ranggi punya style untuk adventure, aku tak rasa pun orang pergi adventure dengan motor ni. Dia nak rupa cantik je. Dia rupa dia lifestyle macam ni. Lagi satu maxi scooter yang biasa kita tengok selalunya T-Max lah kan. Okay Pi, kita dah comparekan dua skuter ni, dua skuter yang guna enjin yang sama. Tapi Pi, dia ada satu lagi dia punya kembar Pi Dia orang ni bertiga. Yang sekarang ni orang nakkan enjin dia ni, tapi nakkan something yang cheaper, yang murah sikit. Lepas tu tak tinggi sangat, kompartmen dia unik. So kita ada kat sini, yang kat depan kita ni NC750. Basically resepi dia sama, enjin, gearbox, dia punya part-parts dia pun semua sama. Tapi yang ni lebih murah sebab apa Pi? Okay, sebenarnya motor ni tidak begitu high demand. Macam XCDV ni harga dia mahal sebab dah high demand. Kita beli pun dah mahal. So stok tu dah mahal, jual pun kena mahal lah. Sebab apa? Satu dunia benda ni high demand. Yang pertama ketara yang aku nampak meter lah. Meter calculator. Dia version mampu milik lah motor ni. Aku sebenarnya baru tahu pun motor ni ada kat Malaysia. Enjin yang sama tapi body adventure ni. Sebab kalau korang tengok dia punya panel meter, panel dekat sini, kat sini, semua lebih kurang ke? Dia sama juga dengan XCDV, tapi bukan XCDV V2, V3. Dia sama dengan XCDV V1. Oh, ini sama dengan V1 lah. Ini sama dengan V1. Tapi enjin mesti sama. Bagi aku itu yang paling penting lah. Enjin sama. Kan, enjin tuning ini berbeza. dengan ini sama je. So spare part ni kau nak masuk kat sini tak ada masalah pun. Cuma macam Opi cakap lah, dia punya tuning berbeza. Sebab yang ni adventure scooter, yang tu maxi. Of course yang ni aku rasa top speed lagi tinggi kot daripada yang ni. Dia kalau kita bawa laju sedap lagi Forza. Sedap yang ni lah kan. Sebab dia design dia pun macam tu, apa semua kan. Tapi yang ni maybe tuning dia untuk orang yang bawa santai. Unik dia apa Pi? Okey, biasa kita pernah dengar term pocket Doraemon. Motor ni ada macam pocket Doraemon. Kunci nak buka sini. Ni kompartmen dalam ni. Dia bawah seat tak ada kompartmen. Yelah, sebab kan dia basically yang ni pun enjin dia rendah kat sini. So dekat sini kau dah ada space. So inilah jadi dia. So kau mudah ada dah space tu lah. Oh, sini bateri. Ni bateri dia. So helmet full face touring aku rasa tak ada masalah ni. Tak muat. Tak muat agak Tak muat. Dia kena lipat lah helmet dia. Motor ni perfect untuk aku sebab aku rasa sekarang ni lecehnya bila kau nak kena bawa bag untuk helmet. Sebab macam aku pakai motor naked, takkan aku nak pakai box. Nampak sangat abah dia. Kalau macam ni aku nak bawa helmet anak aku, baju hujan. Yelah untuk budak kan. Perfect lah. So ni memang helmet budak memang muat sangat lah. Memang perfect. Lagi satu dia tak tinggi sangat. Aku dah try duduk. Pi.
Sorry. Ni dah berstand ni. Tu ni dah berstand lah. Tapi kalau duduk macam tu nampak dia tak tinggi sangat. Dia position dia selesa, lebih santai. Cuma untuk longe ni mungkin akan sedikit problem sebab seat dia kecil. Dia tak sama macam ni. Inilah rupa seat dia tak selebar ni. Dia kecil. Kita cerita balik saksi tadi tu. Kalau nak tahu macam mana selesa dia, try duduk dulu. Jangan awal-awal tengok kata tak okey. So that mean motor-motor kat sini kalau customer kau nak beli, diorang boleh datang duduk. Nak test ride tu tak boleh lah kan. Dia dengar bunyi enjin, nak on kan. Test ride tu mungkin dalam kawasan ni boleh lah nak try bawa. Nak keluar tak boleh sebab motor ni dalam kawasan bonded kan. So dia tak boleh keluar. Satu dia tak ada number plate, insurans tak ada. Insurans apa semua tak ada. Apa-apa jadi susah. So untuk diorang dapatkan gambaran yang tepat, datang showroom, kita bincang, duduk atas motor, rasa selesa, booking saja. Siapa booking dapat kopi free. Okey, lepas tu korang tak tertanya-tanya ke? Biasa minyak kan kat sini. Betul. Mana nak isi minyak? So dah tak ada istilah kau isi minyak, bini duduk atas. Tak ada. Bini kau kena turun. So dia pandai main dengan ruang lah. Honda kan. Motor ni sebenarnya mengingatkan aku pada Aprilia Mana 850. Apa yang aku tahu lah, Aprilia first motorcycle manufacturer yang buat motor guna, aku tak tahu lah, mungkin last time bukan DCT tapi gearbox dia boleh auto dengan manual. Tak tahu nak kata apa. AMT tapi AMT lah. Mungkin AMT kan lah. Tapi Aprilia Mana first yang buat motor boleh auto manual. Lepas tu tank dia bukan tank dia tempat kau simpan helmet, space. Lepas tu yang Aprilia Mana kat sini dia punya tempat minyak. Dia memang dia konsep dia berkurang kan. Kat sini lah. Lepas tu Aprilia Mana tu, okey, kita bukan nak cerita pasal Aprilia lah. Aprilia Mana tu engine yang sama yang macam sekarang ni dia guna dekat Aprilia SRV dengan Gilera GP800. Itu sebenarnya SRV adalah OG of scooter dia. Okay, so dekat depan ni setup yang aku nampak perasan lain adalah dia punya fork. Yang ni dia tak pakai upside down. Dia pakai teleskopik. Dia pakai teleskopik biasa je yang macam tu. Tapi tayar dia saiz 17. Depan belakang Saiz 17. Betul. And dia punya teknologi tak update sangat. Dia bukan tak update, bagi aku dia macam basic. Basic. Yang penting dia datang dengan ABS, Nissin. Cuma yang ni dia tak pakai radial lah. Lepas tu belakang yang ni pakai sama lah, Singapore dengan itulah brand Nissin juga. And lagi satu yang aku perasan, ini apa yang aku google lah. Aku pun bukan pandai sangat pasal motor. So yang ni dia pakai ProLink punya swing arm. Sekejap, tak payah explain, biar diorang google. Aku pun tak tahu macam mana nak explain ProLink ni. Yang aku baca, yang aku faham, suspension ni lain daripada chassis. Tapi aku tak tahu macam mana sistem dia tu. Okay, tapi nama dia ProLink. Tapi kalau korang tengok NC750 ni, dia pakai swing arm ni macam swing arm motor-motor 250. Mungkin ada kelebihan dia, mungkin ada kenapa dia pakai macam ni lah. Okay. Tapi kalau korang tahu, komen. Alright, so Pi, aku rasa kita dah panjang lebar dah. Okay, so ni 3 resepi yang sama tapi rasa dia lain-lain. Yang ni maxi scooter, hybrid, adventure, tourer apa semua. Yang ni touring punya bike lah. Tapi tu kalau diorang nak, diorang boleh Roger kau untuk beli semua tu lah. So aku rasa cukup untuk sampai sini saja. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau korang minat topik-topik macam ni, komen dekat bawah. We are the Honda guys. We are all about Honda.